untuk gulai Klepot lah. Yang ni asam pedas pari. Okey. Gulai semilang. Okey. Masak lemak kembung. Okey. Gulai tenggiri dengan asam pedas jenah, kepala jenah. Okey. Ini Ini gulainya. Ini gulai. Kami buat kecap yang tak makan semilang. Boleh ke order sebab kami tak campur pun dia makan semilang. Okey. Alright. Dia tenggelam ikan. Okay, yang ni pis apa? Ini pis asam pedas. Asam pedas ha? Ini Masak lemak lah. Masak lemak ikan kamu. Okey, sayang dah. Okay. Ini untuk seorang makan lah. Okey, berat dia berapa tu? Berat dia dalam 100 ke 150. Faham? Untuk seorang. Okey, ini untuk satu portion ni harga berapa ni untuk asam pedas? Ini asam pedas 100 gram dalam RM8.5. Dalam 2 orang dalam 16-17 ringgit. Dalam untuk gulai ikan semilang? Ikan semilang sama juga harga dia RM8.5. Ini asam pedas daun kesum. Kesum ha? Kesum dengan bawang bagi dia naik wangi lah. Okey. Ikan kalau nak tahu dia masuk kan. Tengok ni. Tulang dia renggang. Tulang dia renggang. Macam tu ikan dah masak lah. Biarkan bawang. Okey. Bawang. Okey. Lepas tu paste yang makcik buat dah. Oh, man. Okey, kita daun ni. Daun dulu. Memang pakai ikan temnu ah? Ikan cengcaru pun boleh. Okey, bang. Tapi ni kan kita masuk dalam ni. Okey. Ini masak dah. Ini masak. Video sikit. Okey. Nah ni masak lemak ah. Lemak. Okey. Asam pedas pari. Asam pedas pari ya. Sosok gang sambai. Okey. Kembung sumat. Kembung sumat ah. Ya. Okey. Soto kita. Ada ulam. Buka dah lama sejak 1991. Okey, waktu operasi kedai kami jam 9 pagi hingga 5 petang. Tutup hari Jumaat.